Kau rasa kan Pixel 10 Pro SL ni nampak biasa saja. Yelah, sebab kebanyakan flagship pun dah ada zoom sampai 100 kali. Tapi engkau boleh lagi tengok Pixel 10 Pro Fold. Dekat sini, dekat tangan aku ni adalah phone lipat yang bagi aku lah paling cantik antara phone lipat yang aku pernah jumpa. Dan video kali ni aku nak ceritakan lah kelebihan dekat dua phone ni. Satu ni bagus dekat kamera, lagi satu ni bagus dekat multitasking. Masing-masing ada kelebihan sendiri. Jom aku tunjukkan. Kita nak tengok ada apa dalam kotak kedua-dua phone ni. Okey, untuk Pixel 10 Pro SL dekat dalam ni ada phone. Okey, warna yang memang cantik lah, warna hijau. Dekat dia punya border body ni dia macam warna bronze bronze lah, bronze ke gold ke. Okey, skrin dia memang rata. Okey, dia punya depan pun memang cantik. Lepas tu pula dekat dalam kotak casing dia ni, okey, aku ambil casing warna sama, warna hijau. Okey, casing dia ni pun memang cantik lah. Okey, bila pegang pun dia keras kan. Bila pasang dekat phone pun memang rasa solid tapi tak besarkan phone. Dan untuk Pixel 10 Pro Fold pula, okey, dekat dalam ni ada phone lipat, memang premium habis. Okey, aku suka sebab apa, kalau korang tengok dia punya body macam bentuk daun tapi bukanlah macam Nokia daun. Unik lah, unik. Dia membujur di hujung kan, macam memetak sikit dekat sini. Okey, lepas tu bila lipat pun nampak premium, dan bentuk kamera ni pun nampak unik juga. Umpama Pixel 10 Pro SL diduakan kamera dia. Okey, lepas tu dalam kotak casing dia ni samalah macam handphone lipat yang biasa, ada casing belakang dan juga casing untuk border skrin hadapan dia. Bahagian kamera, okey, untuk Pixel 10 Pro SL boleh katakan hampir ke semua setup yang Pro SL ni ada. Okey, tak kisahlah Adme ke macam-macam yang dekat dalam AI dia ni, hampir kesemuanya ada dekat Pixel 10 Pro Fold. Tapi korang kena faham lah, untuk teknologi kamera, dia punya zoom jauh semua, boleh katakan phone lipat ni memang jauh lah tertinggal. Okey, dekat phone lipat ni hanyalah ada 20 kali zoom. Tapi untuk Pixel 10 Pro SL, aku ada cubalah daripada ultra wide sehingga ke dia punya normal mode, dia punya zoom habis 100 kali. Memang ada bantuan AI Okey, ada bantuan AI dan memang cantik lah, super. Tulisan jauh pun boleh nampak. Okey, tak kisah siang ke malam, tulisan jauh memang boleh nampak. Cuma satu masalah adalah aku nampak dekat bangunan, kalau katakan malam dia punya AI ni macam malas sikit, tapi kalau siang dia boleh enhance. Itu yang aku tak faham tu. Tapi untuk Pixel 10 Pro Fold, okey, yang full lipat ni, zoom dia hanyalah 20 kali dan aku tak nampak lah ada tanda-tanda dia nak AI buat bantuan, macam tak ada. Dia kejung macam tu je lah. Lepas tu pula, kalau nak cerita pasal bateri dan juga charging, tak kisahlah wire ke wireless ke, aku rasa sama juga. Pixel 10 Pro SL nampak lagi ke depan berbanding Pixel 10 Pro Fold. Boleh katakanlah tadi kamera pun korang nampak dekat Pixel 10 Pro SL lagi ke depan. Untuk bateri, untuk charging pun masih lagi Pro SL menang. Cuma satu benda lah, walaupun aku tahu Pro SL ni menang, tapi tangan aku ni tetaplah menggatal nak pegang Pixel 10 Pro Fold ni. Sebab apa? Tak tahu lah. Namun, paling penting sekali, apa pendapat korang? Baik beli mana satu ni? Kalau ada sebilangan duit, komen pendapat korang.